Kat Intan bau hanyak yang sangat busuk. Bau, Kat Intan rasa bau mayat yang baru meninggal dalam 3-4 hari dia pecah perut kan. Bau dia sangat kuat. Bau kat kubur, bau juga. Oh, kau itu sampai bau? Bau. Oh. Yang masa kita pergi dekat, siapa meninggal tu Iman? Baru-baru ni. Awal tahun itu. Yang adik-beradik kita yang badan besar Adli. Yes. Ha. Intan, bukan kubur dia lah. Ya. Tapi dekat kawasan tu. Kat Intan bau darah yang bau hanyak sangat kuat. Dan dengar teriak tu. Tolong, tolong, tolong. Pernah dengar. Oh. Tapi Kak Intan tak kata tu sisa kubur lah. Kita tak tahu. Oh. Tapi dengar macam tu pernah. Tolong. Suara lelaki merintih. suara perempuan. Suara lelaki waktu tu. Oh ya. Suara perempuan Kak Intan pernah dengar sekali kot. Tapi yang jelas, yang paling kuat, yang paling jelas Kak Intan pernah dengar lelaki waktu tu. Oh. Dia nangis merintih yang terlampau kesakitan. Ada Kak Intan pernah dengar. Ush. Waktu tu. Tapi itu Kak Intan disclaimer sekali lagi lah. Kak Intan tak kata tu siksaan kubur lah. Itu telinga Kak Intan sendiri dengar. Mungkin itu adalah satu manipulatif bangsa jin ni nak bagi. Sebab dia tahu Kak Intan peka. Jadi dia pun akan kata aku kacau dia ni lah. Dia ni kan boleh dengar, boleh nampak. Jadi lagi dia percayalah ni kata macam ni kan. Jadi dia pun cerita-cerita mungkin macam tu Kak Intan tak berani nak cakap lah. Tapi memang Kak Intan tahu, Kak Intan dengar jelas benda tu. Dan bau sangat busuk. Bau kuat lah. Dia bau darah yang campur dengan nanah, dengan busuk lah. Hanyak sangat-sangat bau. Busuk pada kentut. Kentut tak bau busuk, hanyak. Bau macam telur campur darah, campur. Iwan pernah bau darah kering tak? Dah kering. Bau hanyir. Bukan hanyir ikan. Bau Hanyak. Kira senang cakap. Makan betai, kencing. Tu bukan. Tu bau macam tengik. Ni hanyak ikan. Hanyak Oh, ikan iya. busuk. Hanyak bangkai campur dengan darah. Macam tu bau dia. Faham? Bau yang waktu bau tu dengar hari yang berbeza ataupun Hari yang sama. hari yang sama. Tolong pak bau lagi. Ui. Dia merintih raya, tolong, sakit, tolong. Macam tu. Dia cakap sakit. Sakit, tolong. Masa tu lah. Masya Allah. Yang perempuan yang sebelum ni kita dengar tu dia macam macam tu je. Yang perempuan. Tapi tu kalau kita pergi kubur buat apa saja? Yang ziarah orang meninggal lah, simpan orang meninggal. Tak ada aku. Kita tak pergi lah kubur minta nombor akaun, tak pergi. Tak pergi lah. Pergi ziarah, maksudnya ada kematian dekat kita pergi.